masala siap. Husband dah bosan makan butter chicken je, dia kata. Jadi kita buat butter chicken masala. Jom. Kita perakkan ayam, serbuk bawang putih, serbuk cili, serbuk kunyit, garam, serbuk masala dan juga serbuk jintan manis. Yogurt. Okay, kita kacau. Tak ada butter anchor, tak lengkap lah butter chicken masala kita. Ni buat tambah lebih sedap. Dan juga butter anchor ni diperbuat daripada 100% susu New Zealand. Butter anchor, Holland, bawang putih, halia, merak tadi. Dia putih, garam. Terusnya masukkan mushroom. Sos tomato pure. Kalau nak guna tomato pun boleh. Whipping cream anchor. Rasa whipping cream anchor ni lebih rasa kaya dan creamy. Butter chicken masala dah siap. Masukkan butter anchor. Masukkan roti canai. Kita bagikan. Whipping. Makan dengan roti canai atau nasi pun sedap, okey?